Assalamualaikum Cik. Jual pisang goreng ya? Ya, ada. Sebenarnya saya nak bagi tahu, minta maaf. Dompet tertinggal. Boleh tak ada apa-apa yang saya... Assalamualaikum bang. Dompetnya tertinggal. Dompet tertinggal. Nak pisang goreng. Tak, boleh tak kalau saya nak alas perut? Tapi minta maaf sangat kalau menyusahkan. Saya minta maaf sebenarnya. Duduk. Abang bos ke? Itu bos saya. Bos saya tanya bos dulu. Ya, bagus ya. Saya pun minta maaf juga. Tiba-tiba je. Tak apalah. Abang bos dah lama berniaga sini? Dah 3 tahun. 3 tahun. Allah, air sekali bang. Terima kasih banyak bang. Ya Allah. Minta makanan bagi air. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ni abang tolong saya ni abang tak apa ke? Saya tak kenal abang tak kenal saya. Saya Budin. Abang Amin. Hari-hari buka. Hari Jumaat cuti. Hari Jumaat cuti. Abang tolong ni abang pernah ke ada tolong orang macam saya sebelum ni? Ramai. Oh ya. Macam ni lah. Bagi saya lah, pernah bagi saya ni. Benda ni bukan sampai 1,000, 2,000 bukan. 7-8 ringgit lah. Kalau saya bagi ke orang pun, dengan 7-8 ringgit pun, saya tak susah. Abang macam pada rezeki lah. Saya jujurnya saya macam ni ada orang infak kat saya. So dia suruh saya cari orang-orang yang baik macam abang. Ni saya nak bagi kat abang. Ni abang dah bagi saya pisang goreng. Air pula tu. Abang pun tak kenal, kita pun tak kenal kan. Bang. Sorry. Abang ni ada hutang katanya dengan aku. Boleh? Ada hutang. Ya Allah itu aku. Berhutang pun abang bagi. Ya Allah, semoga murah rezeki abang tapi ini bang, hari ni rezeki abang. Saya ada dalam 250. Banyak bang. Tak apa bang. Ni tak apa. Tak betul ni. Ini untuk abang. Ini bukan daripada orang yang infak. Saya sampaikan sahaja. Dia suruh cari orang baik macam abang lah. Kenapa? Ambil. Kena ambil. Betul bang, ni betul. Ada apa-apa abang nak bagi tahu saya tak pasal mesej hari ni? Abang dah tolong. Abang dah buat baik. Abang menggalakkan orang buat baik. Banyak bang. Tak apa bang. Ini untuk abang. Ini bukan saya nak ambil balik ni. Saya bagi abang balik. Saya bagi abang. Terima kasih banyak bang. Sebab ada orang susah. Ada orang susah tak ada duit makan. Abang tolong macam tu je. Selama ni minta sikit je bang. Abang bagi ni siap package. Air lagi. Teruskan buat baik bang. Abang bagi tu beritahu kasih ke orang yang infak. Beritahu kat orang infak. Terima kasih banyak. Saya akan sampaikan insyaAllah. Okay. Orang rezeki. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak ya. Gunalah duit ni sebaik mungkin bang. Gunalah sebaik mungkin. Terima kasih minta dulu lah. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya. Sama.